Halo,
itulah kesudahan pelawak pertemuan di antara Kangan Loe bertemu dengan Asyaf dan kesudahan dengan Nukosoro Asyaf menang. Ini bermakna Asyaf tempat ketiga dan Terengganu di tempat keempat. Bentar lagi kita akan menyaksikan perlawanan akhir. Perlawanan akhir di antara Kuala Lumpur bertemu dengan Melaka A. Yang kedua pasukan bersedia sekarang. Oke, dengan setiap bulan saya juga aja sebentar. Tempat ketiga kita akan masuk untuk kepada peserta Kuala Perlis Benda. Jualan hoki awal ini. Kami ada minyak masak 1, 2, 5 paket untuk 60 botol sahaja. Minyak masak 2 kilo.
Dia tak boleh nak jalan pun. Tapi syarat dia kena ambil 3 botol minyak masak 2 kilo. Hari ni kamu dah try minyak masak 2 kilo 3 botol 30. Betul? Okey, untuk hari ni kami jual barang tu ambil barang lunas minyak masak 3 botol minyak masak 2 kilo RM30 saja. Okey bang, minyak masak 3 botol RM30. 3 botol RM30. Syarat dia kena 3 botol. Minyak masak 3 botol RM30. Agak asal sebotol RM15.34. Lebih kurang bagus botol RM10 je. Okey, terpusikan kata dia ambil proportion. Hari ni kami jual minyak masak 2 kilo 3 botol RM30. 3 botol RM30. Saya diskon masih ada. Minyak masak 2 kilo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertang ni antara Kuala Lumpur menentang Malaka tu. Pangkalan pertama itu lihat. Okey, gasing. Okey, pangkalan pertama yang mendapat mata 3 mata apabila gasing pangkal melebihi gasing pusing. Okey, untuk pengunjung yang baru datang melihat gasing, kejohanan ini kita telah adakan selama 2 hari, iaitu Sabtu sampai hari ini, dan ini adalah final. Telah betul-betul lumus pasukan ini menentang, memusing, memangkak, dan akhirnya kita dapat saksikan final Melaka menentang Kuala Lumpur. Setiap pemain harus memusing 4 biji gasing ke dalam bulatan dalam masa 10 saat dan dipangkang satu-satu, tak boleh kena 2. Macam tu kena 2, kita kata Ratuk pengadil buat isyarat, tukar pusing. Dalam masa memangkak kita ada 12 saat untuk masa memangkak. Pemangkak harus ambil 1 biji saja, 1 orang 1 biji gasing. Tak boleh kena sikit ke tali kena gasing yang belum pangkal ke, tetap dikira Ratuk. Keluasan permainan kita adalah 8x8 meter. Itu garis kuning yang 4 segi kita lihat tu, yang pemain duduk di dalam tu, dan pemangkah akan duduk di luar, di depan lorong pemangkah. Okey, kita lihat Kuala Lumpur memusing. Pusingan pertama, kedua,
ketiga, keempat, baik di situ. Tengok kan? Pangkahan pertama, baik. Pangkahan kedua, sangat baik. Ketiga, baik. Keempat, baik. Lepas pangkah, tetapi gasing pangkah sikit pada gasing pusing. Jadi pengadil akan buat isyarat tukar pusing. Dah, tukar pusing tak ada mata. Dia mata masa memangkah saja. Kejohanan kita 2 hari ni 13 pasukan semua, termasuk satu ASEAN, gabungan di antara Brunei, Singapura, Malaysia dan Indonesia. Sebelah saya ni pemain Indonesia. Semua negeri dalam Malaysia ada. Orang Perak ada yuk. Kawan-kawan kita perlih pun ada. Dia kata Lena kat sini. Okey, jualan motor alu. Minyak masak 2 kilo. Okey, kita lihat Melaka pula memusim. 3 4. Ya, sangat baik. Rumah pertama kena 2 kan? Nampak? Dia kena 2. Pengadil akan buat isyarat tukar pusing. Kalau kena 2 tu kita tak cakap kena 2. Dalam gasing kita panggil ratuk. Ratuk untuk yang kena 2 atau 3 atau 4. Dia boleh 1 saja. Okey, tengok sikit. Pengadil dalam mainan ada 3 pengadil. Pengadil pusing yang tengah bulatan tu, pengadil pangkah tepi dan penjatak mata di tepi untuk keliling kawasan 8x8. 3 motor 30 minit. Gasing yang keluar pada kawasan 8x8 tu akan dibatalkan. Gasing kena duduk dalam garisan kuning saja. Kita lihat Kuala Lumpur mengusing di bawah. Okey. 3 4 baik. Pangkahan pertama tipis. Baik. Kita lihat gasing pangkah ke gasing pusing banyak. Gasing pusing banyak. Pengadil buat tukar pusing lagi. Kedudukan sekarang Kuala Lumpur dah mendahului dengan 3 mata. Okey, jualan motor alu. Jualan motor alu. Minyak masak 2 kilo dinamo A Gemas. Ambil 3 botol 30 ringgit. Kakak mana ada tu je? 3 botol minyak masak 2 kilo 30 ringgit. Kakak asal 13 ringgit 3 petang 1 botol. Ambil 30 ringgit. Bayar 30 ringgit je. Pangkahan pertama, pangkahan kedua, pangkahan ketiga, 4. Itulah pasal kita kena buat pagar. Gasing terbang. Adik, jangan pegang pagar adik. Tengok tak apa, jangan pegang. Gasing datang macam tadi kalau kena tangan. Aduh. Atuk pun heran tengok lagi. Hari makin panas nampaknya. Permainan pun makin panas.
boleh. Tak ada masalah. Dia nak tengok apa, jangan pegang pagar je. Itu jatuh Ustaz. Jumpa singgah di Gerai Pablo Profession. Hari ini kami buat jualan kopi awal. Minyak masak 2 kilo bernama air geras. Ambil 3 mereka 30. Okey, kita dapat goodies je. Kita dapat goodies. Jadi kepada kawan-kawan yang iri hati tu, tengoklah saya dapat. Jangan marah. Pesta Angin Timur, tulis. Habis. Ini ada untuk orang-orang yang bertuah saja. Setiap negeri dia ada bentuk gasing dia. Kalau kita pastikan betul-betul dia ada bentuk gasing dia masing-masing untuk menyukarkan pihak lawan pemakai. Tu nampak, kena dua. Dia memang ada strategi, kita pusing bawah, pusing atas untuk menyukarkan pihak lawan. Gasing bangka pun macam-macam bentuk ada. Kalau orang dulu-dulu main adalah 3-4 jenis bangka, bangka layang, bangka hentak tu. Gasing-gasing ini juga kita akan sahkan sebelum masuk ke gelanggang. Daripada berat dia, lebar, besar, tinggi, rendah, dan panggil lelas. Cantik gasing tu, jangan sampai boleh melukakan pihak lawan atau diri sendiri. Okey tu, Malaka memusing singan baik tu. 4 di situ, cantik. 1 pangkahan, 2 gasing pangkah 2 keluar, 3 keluar, 4 ada uri. Gasing pusing ada 4, gasing pangkang ada 1. Tukar pusing, pemusing akan membangkang. Senang aja main gasing ni. Tuan-tuan yang tak pernah main pun boleh main. Tapi kalau nak buat macam dia orang susah, dia orang profesional lah ni. Kaki pun dah keras, kena gasing banyak kali dah tu. Kaki termasuk pengadil. Pengadil tu dah bengkak dah kaki kena gasing. Tapi tak ada apa. Tali gasing ni pun kita buat khas juga. Dia runcing dekat ujung belakang besar untuk senang lilit di kepala gasing. Dia tak macam gasing kecil, gasing paku tu kan, kita lilit dekat paku. Tak, gasing ni lilit di atas kepala. Ya. Untuk membuat pusingan yang cantik, kita perlukan kemahiran yang tinggi. Bertahun-tahun ya kita praktis nak buat macam tu. Okey, pangkahan pertama dari. Ya. 2 gasing pangkah keluar. 3 keluar. 4. Okey, ada 4 biji gasing pusing, 1 biji gasing pangkah. Yang 3 lagi telah keluar gelanggang. Jadi tukar lagi, tukar pusing. Kalau kita lihat permainan tu macam sentuh-sentuh je kan. Kalau nak lihat kecederaan gasing, sila datang di tepi ni untuk lihat macam mana tukang gasing yang simpanan setiap pemain tu bertugas.
Menampal gasing. Kalau nak tengok kecederaan dia. Cedera parah. Confirm cedera parah kalau macam tadi punya Tuanku. Kalau bahasa tu rabak aja. Orang sini orang boleh cakap tak tahu apa kalau koyak. Dia baik daripada Melaka 10 saat je tu tuan-tuan. Jika dia bermusim lebih, pemangkah dapat mata. Nampak pemangkah tu tension mangkah kena 2. Apa dah cakap dah, pangkah 1. Betul, ini betul-betul pesta angin. Okey. Pemain biasanya akan ada sekurang-kurangnya 2 biji gasing pusing atau 2 biji gasing pangkah. Jika apa-apa berlaku senang kita tukar kan. Kadang-kadang pecah tepi dia. Macam ni tukang repair nampak. Kerja keras dia di tepi. Itu bukan gosok saja tu. Yang mana timbul-timbul kena pangkah tu terpaksa dicuci. Cantik pusingan 4 biji. Wajan cantik, 2 cantik, 3 cantik, 4 cantik, 3 gasing pusing dan 2 gasing pangkah. Masih belum boleh membuat mata ataupun berlegai urin. Tukar pusing lagi. Selepas pesta angin timur ni, kita ada lagi 4-5 kejohanan yang selalu kita tempuh. Macam Putrajaya, Terengganu sendiri, Negeri Sembilan, orang buat juga Melaka. Kita akan ikut giliran. Sampai ke Johor kita pergi. PJ pun dah ada dah. PJ bergasing yang panggil. Dia memang khas dia. Kena pakai pakaian tradisi PJ bergasing. Dah jadi macam pendekar kita main gasing. Baik di situ. 2 3 4. Pemangkah akan mangkah satu-satu. Satu lepas gasing keluar. Lama nak sebut perkataan ni. Kita berkata apa? Lempar ubi. Okey, boleh masuk grup ya. Lama dah grup tak ada masuk. Grup debus presiden buat kerja. Kalau dalam gasing kita panggil debus. Itu lempar ubi tu kita seronok-seronok panggil dengan kawan-kawan. Dia ada grup ni. Grup pangkah tak kena.
Tempat ketiga dan keempat kita dah tahu dah. Tadi antara ASEAN bertemu Kuala Lumpur kan. ASEAN bertemu Terengganu. ASEAN bertemu Terengganu tadi kita dah tahu tempat ketiga. Tempat ketiga ASEAN dan keempat Terengganu. Ini Melaka dan Kuala Lumpur. Okey, kita tengok Uri ada 1 Uri, 3 gasing pusing, 1 gasing pangkah. Tukar lagi. Pangkahan dah cukup baik tapi masih belum ada dapat keputusan. 12 saat tu untuk pemangkak. Dia lebih kurang dalam 4 saat lah setiap seorang. Tapi yang kita buat tu biasanya tak sampai lah 12 saat. Dalam 10-9 saat pun dah habis 4 mangkak. Okey, pemusing pertama, 2, ketiga, keempat. Baik, pemangkak pertama kita lihat. 1, gasing ada di dalam. 2, gasing ada di dalam. 3, gasing di dalam. 4, gasing pangkak ada. Okey, ada 4 gasing pangkak, 4 gasing pusing. Kita akan masukkan dalam kotak dan berlenggai uri selama 2 minit. Okey, 4 gasing pusing dan 4 gasing pangkak. Kita akan berlegai 2 minit. Punya dah lama tadi. Sampai sekarang baru dapat tengok berlegai. Dah tak boleh sebelah. Tu dia. Minit yang pertama dah berlalu. Jadi gasing tak boleh disentuh lagi. Maksud bukan sentuh dengan tangan, dengan tali. Dengan tangan memang dah patah gasing tu dengan tali. Jadi kita tengok seminit yang kedua. Jika ada yang tumbang, jika pangkah tumbang, pemusing akan memangkah. Jika pemusing yang tumbang, pemangkah dapat 3 mata. Seri. Jadi bila seri yang memusing, yang pangkah tetap memangkah tanpa ada apa-apa keputusan. Dulu kita main gasing ni atas tanah, tapi sekarang kita dah buat, kalau kata buat suaian lah. Kita dah inovasi kan menjadi atas getah. Jadi pemain lebih bersih, lebih senang. Dulu kalau tidak kotor main atas tanah kan, berdebu kita. Lepas tu tanah pun nak dapat yang kering, keras susah. Kena gelanggang yang lama. Satu gasing pangkah 2. Okey.
Pemangkah kedua memangkah 3 biji gasing sekaligus. dan dalam masa yang sama membahan kawannya. Tapi tak apa, yang pemain di dalam ni semua kaki dah keras lah, dah macam batu kaki. Gasing ni jika nak tahu berat dia 800 gram maksimum. 801 gram pun kita ambil, kita tak luluskan. Dia mesti 800 tepat ataupun kurang. 799 okey, 800 okey, jangan 801. Kadang-kadang 801 gram tu cat dia tebal, buang cat dah dapat dah. Enam 5-0 lagi boleh. Okey, pusingan yang baik 4 biji, pusing tegak. Orang sini cakap Lena baik makahan tu. Oh, kena 2 biji, jadi tukar lagi. Kita dah hampir dah sampai ke penghujungnya. Sebenarnya gasing ni kami dah main lama, Udah berdekat kita main. Tapi apa, masih lagi lah. Dan kita mengharapkan sambutan daripada orang ramai untuk kita teruskan legasi ni. Sekolah-sekolah pun dah ada sebenarnya. Gasing untuk plastik, untuk sekolah-sekolah, untuk remaja, untuk yang kanak-kanak, semua dah ada. Cuma sekolah-sekolah sendiri je tak ada lagi yang nak terima benda ni masuk ke sekolah. Sebab dia rasa mungkin dia macam tradisi je. Tapi sebenarnya dia dah sport. Dia dah sukan. Baik pusingan di situ. Pemangkah pertama, gasing keluar. Pemangkah kedua, gasing keluar. Pemangkah ketiga, makan 2. Makan 2 dia. Kesian yang belakang tu mengetap gigi nak bangkak. Nampak dia kecil tu. Gagal. Okey, sekarang Melaka A memangkah. Kita lihat Kuala Lumpur dapat dia mempertahankan dirinya. Keputusan sekarang masih lagi Kuala Lumpur 3 mata, Melaka 0. Seterusnya saya menjemput Pertuhan Warisan Sejarah Malaysia menaikkan dengan Rapat di situ. Cantik, panggahan cantik. Oh, cantik. 3, 4. Tengok Uri. Ada 3 gasing pangkah dan 3 gasing pusing. Ya, lawan Gagai Uri. 2 minit. Teruskan memulakan Gendang Silat Seri Mahawangsa. Dapat dah berehat sikit pemain. Kalau dia melegai 2 minit ni, dapat dah berehat sikit.
Okey, minit yang pertama setiap pemain kena lepaskan gasing dia dan duduk di luar 8x8 dan kita lihat jika ada keputusan. Kita tunggu lagi 1 minit yang kedua. Di mana wakil? Silakan. Siapa berkenan? Tiga, no? Tiga. Baiklah, peserta ketiga. Pertandingan final sudah terbuka 2026, pertandingan final 2026. Jatuh kepada kumpulan Gendang Silat Kayu Merah. Okey, seri yang pusing-pusing, yang makar-makar. Pertandingan Gendang Silat terbuka 2026 jatuh kepada dan secara otomatik kepada kumpulan Gendang Silat Merah Putih. Walaupun akan diperintah, mereka kan. Okey, tahniah kita ucapkan kepada pasukan Kuala Lumpur. Dengan ini keputusan Kuala Lumpur menjadi Johan dan Johan yang berlaku ni. Terima kasih.